Dalam diam, tanpa sebarang amaran, emas pada hari Jumaat minggu lalu meletup naik lebih daripada $300 hanya dalam satu hari. Lonjakan ni bukan sekadar kenaikan biasa. Ia adalah pergerakan yang cukup kuat untuk membuat seluruh pasaran berhenti dan mula tanya satu soalan yang sangat kritikal. Adakah kejatuhan emas sebenarnya sudah berakhir? Dan yang lebih penting, adakah ini peluang terakhir sebelum sesuatu yang jauh lebih besar bermula semula? Namun, apa yang berlaku selepas tu jauh lebih mengejutkan. JP Morgan secara terbuka menyatakan bahawa struktur bull market emas tidak pernah rosak. Menurut mereka, kejatuhan besar sebelum ni langsung tak cukup syarat untuk memenuhi dianggap sebagai satu keruntuhan sebenar. Dan yang paling mengejutkan lagi, mereka percaya had sebenar emas bukan $6,000 tetapi $8,400. Ya, $8,400. Persoalannya sekarang, adakah ni sekadar propaganda untuk pengaruhi pasaran atau sebenarnya ia berdasarkan model data yang kebanyakan orang masih belum faham? Dalam video ni, kita akan bongkar semuanya berdasarkan aliran dana sebenar, data ekonomi makro global, permainan kuasa politik dan juga struktur teknikal yang tersembunyi di sebalik carta harga. Untuk menjawab satu soalan utama, yang adakah bull market emas sebenarnya tidak pernah berakhir. Namun, permintaan pelabur dan bank pusat bukan satu-satunya kuasa yang sedang menggerakkan emas. Di Jepun, satu perubahan politik besar baru sahaja berlaku. Perdana Menteri Jepun, Shinzo Takahashi, telah memenangi pilihan raya Dewan Perwakilan dengan kemenangan besar 316 kerusi. Lebih daripada 2/3 majoriti, ini memberi beliau kuasa politik yang sangat kuat untuk melaksanakan rangsangan fiskal berskala besar. Pasaran ni menjangkakan kerajaan Jepun akan meningkatkan perbelanjaan dan menggunakan hutang serta pelonggaran monetari untuk menyokong ekonomi. Tetapi, setiap tindakan ada akibatnya dan akibat paling langsung adalah penyusutan nilai mata wang. Ahli ekonomi kini meramalkan yen Jepun mungkin jatuh sehingga 159 bahkan 160 berbanding dolar. Dan apabila mata wang Fed mula melemah, pelabur akan mula mencari perlindungan. Sepanjang sejarah manusia, perlindungan itu selalunya adalah emas. Ia juga menjelaskan mengapa harga emas melonjak semula dengan pantas sejurus selepas keputusan pilihan raya diumumkan, kerana pasaran tahu risiko penyusutan mata wang global sedang meningkat. Tetapi, ada satu lagi kuasa tersembunyi yang ramai tidak sedar. Aliran keluar dana daripada pasaran kripto. Pada masa yang sama, emas melonjak, Bitcoin pula mengalami kejatuhan yang dahsyat. Lebih daripada 40% dalam hanya beberapa hari. Michael Burry, salah seorang pelabur short paling terkenal di Wall Street, telah mengeluarkan amaran keras. Jika Bitcoin terus jatuh, keseluruhan pasaran kripto mungkin akan memasuki spiral kematian. Syarikat awam terbesar yang memegang Bitcoin, MicroStrategy, kini menghadapi kerugian berbilion dolar di atas kertas. Apabila keyakinan mula runtuh, market akan mula mencari keselamatan. Dan keselamatan itu adalah emas. Ini membuktikan satu hakikat penting. Bitcoin dan emas bukan aset yang sama. Bitcoin dia bergantung kepada sentimen dan emas bergantung kepada kepercayaan. Dan kepercayaan yang telah dibina selama ribuan tahun, dan apabila ketakutan itu muncul, emas sentiasa menjadi pilihan pertama. Pada masa yang sama, data ekonomi Amerika Syarikat juga mula menunjukkan tanda kelemahan. Data pekerjaan ADP terbaru menunjukkan hanya 22,000 pekerjaan baru dicipta, jauh lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Ini menandakan momentum ekonomi Amerika sedang melemah, dan dengan ketidaktentuan dasar monetary, emas sekali lagi menjadi tempat perlindungan. Ditambah pula dengan volatility pasaran saham yang moden kini mula mengalir masuk ke ETF emas dan saham pelombongan emas. Jadi semua ni sedang membina asas bull market emas. Pada masa ni, emas seolah-olah memasuki satu keadaan yang sunyi walaupun sudah cecah critical zone 5,000. Tapi sekarang, emas ni tidak naik ke harga 5,100, tidak jatuh ke paras 4,600, membentuk consolidation.
Consolidation ni agak stabil selagi ia mencapai support level 4,647 ke 4,787. Boleh entry buy selagi julat ni tidak ditembusi, struktur ni akan terus kekal. Untuk dalam jangka masa pendek, struktur ni sangat sukar untuk dipecahkan kecuali faktor-faktor ni berlaku seperti risiko geopolitik, konflik, ketegangan antarabangsa atau keputusan politik yang mengejutkan pasaran. Walau bagaimanapun, dengan Tahun Baru Cina yang semakin dekat di China dan negara-negara barat yang sibuk dengan pilihan raya dan sibuk membuat penilaian pada suku pertama, jadi ini adalah perkara yang biasa kerana market tiada sebab untuk bergerak secara agresif. Jadi kita harus sabar menunggu pasaran bertindak balas dengan sendirinya sebelum merangka strategi perdagangan. Dan analisa ni adalah satu tujuan pengkongsian sahaja dan bukan nasihat pelaburan. Jika anda ingin memahami apa yang sebenarnya berlaku di sebalik pasaran global, subscribe channel ni dan aktifkan loceng kerana apa yang akan datang seterusnya mungkin akan mengubah segala-galanya. Dan kita jumpa di video seterusnya.